Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Apa khabar semua pendengar dan penonton podcast kita hari ini? Ini dia podcast Meh Dengar Jap eksklusif daripada media digital Johor. Kalau nak faham betul-betul, meh kita dengar jap. Baiklah, tuan-tuan dan puan, episod kedua kali ini kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa. Beliau merupakan pengurusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor. Seorang figura yang aktif turun padang, dekat dengan petani, peternak, nelayan, usahawan desa. Dengan penuh rasa hormat suka ceritanya, saya perkenalkan tetamu kita hari ini, Yang Berhormat Datuk Zahari Sarip. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Terima Tak kasih. dapat letih Kena simpan. Ya ke? Tapi nampak macam kekal bersemangat ni. InsyaAllah. Dah maintain je apa rasa tu, Datuk? Minum air masak. Oh ya. Okey. Apa pun Datuk, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dekat studio MDJ hari ini. Dan kita nak mulakan seimbang santai berinformasi ini dalam Meh Dengar Jap yang dibawakan eksklusif oleh MDJ. Okey, soalan pertama Datuk. Kalaulah diberi perkataan, kan 3 perkataan untuk gambarkan diri Datuk, apa dia? Kena turun padang. Jawapan dia memang eksklusif. Mantap tu. Okey, seterusnya tu. Datuk nampak sentiasa tenang walaupun portfolio nampak besar. Apa rasa Datuk kekal positif dan bertenaga setiap hari untuk Datuk turun padang? Yang penting pada saya ialah kita kena minat dengan apa yang kita buat. Kalau kita buat secara terpaksa, dia akan meletihkan. Jadi sebab itu pada saya, siapa pun, di mana pun, kita kena buat sesuatu perkara yang kita lakukan itu kerana minat. Selagi tak datang minat, selagi itu tak boleh menumpukan sepenuhnya dan kita akan cepat rasa letih. Setuju Datuk. Okey, kalau tak masuk politik pula Datuk, Datuk rasa akan jadi apa hari ni? Usahawan tani ke, peternak ke, mungkin nak jadi penyampai radio ke, DJ macam saya ke? Macam mana Datuk? Ketua kampung. Ketua kampung. Serius lah. Kenapa nak jadi ketua kampung? Kerana saya lebih suka habiskan masa dengan masyarakat. Sebab itu daripada dulu saya sentiasa ada di bawah, dan bila Yang Berhormat kata arahkan saya untuk memegang portfolio pertanian asas tani dan luar bandar, kena dengan jiwa saya, iaitu dekat dengan masyarakat. Masya Allah. Terima kasih Datuk di atas jawapan yang ikhlas ni Tok. Teruja kami Tok. Kan? Okey Tok, itu baru soalan mukadimah tu. Belum lagi soalan kita yang seterusnya. Saya kira daripada kru produksi dan juga tim daripada MDJ dah bersedia untuk kita bertanyakan soalan kepada Yang Berhormat Datuk. Orang ramai melihat kerajaan negeri sekarang ni bergerak sangat laju Tok dengan agenda Johor Singapore Special Economic Zone, iaitu JSSEZ ni, terutama dari segi pelaburan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan strategik. Malah Johor telah pun mencatatkan 91.1 bilion ringgit pelaburan diluluskan pada tahun lalu. Jadi satu pencapaian yang sering dibanggakan. Jadi persoalan kat sini tu, betul ke seperti yang berlega kat media sosial, korang ni pandai buat gosip-gosip panas bertebaran kita nak bagi soalan pun macam tak sabar nak dengar ni. Yang mana masyarakat luar bandar dipinggirkan Datuk. Apa cerita tu? Bila Yang Berhormat umumkan zon khas ini, JSSEZ, dan membawa pelaburan yang masuk yang begitu banyak ke kawasan ini, terutama di selatan Johor, saya ambil tanggungjawab untuk pastikan bahawa masyarakat yang berada di tengah atau utara Johor tidak rasa terpinggir dan tidak rasa dianaktirikan. Itu yang penting. Sebab itu saya cuba untuk perjuangkan dan bincang Yang Berhormat supaya jangan ditinggal mereka yang ada di luar kawasan zon ini. Okey, sebelum itu saya nak beritahu bahawa di bawah portfolio pertanian saya telah mewujudkan satu jawatankuasa diselaraskan oleh Jabatan Pertanian Negeri Johor untuk menyelaraskan pembangunan pertanian yang berada di kawasan zon ini, supaya bila berlaku pembangunan di kawasan zon ini, aktiviti pertanian yang berkaitan dengan aktiviti ekonomi pertanian tidak terkeluar daripada kawasan ini. Sebab saya bimbang bila pembangunan berlaku, nanti orang tolak perniagaan ayamnya, ternakan ayam, petani-petani moden terkeluar dari kawasan ini. Sebab itu kita adakan satu jawatankuasa, salah satu Jabatan Pertanian, untuk kaji bagaimana kita nak mengekalkan aktiviti pertanian di kawasan ini. Sebab itu kita bincang
Antaranya kita nak mencadang pada kerajaan supaya mana-mana pelabur yang datang untuk melabur di dalam industri pertanian, ternakan, jika dia melabur dalam kawasan zon ini, dia mesti ada keistimewaan tertentu. Contoh, ada pengecualian cukai, pengurangan cukai dan sebagainya. Yang keduanya, kita nak supaya semua yang berada di kawasan ini dilindungi dengan akta-akta tertentu. Contohnya, tahun lepas ada peternakan ayam yang telah mengusahakan peternakan ayam di Johor ini sejak hampir 30 tahun. Akibat dari pembangunan terpaksa keluar dari kawasan ini. Sebab itu kita nak lindungi mereka. Jadi Jabatan Pertanian dan jabatan lain duduk sekarang ini menyelaras untuk bagaimana nak lindungi mereka. Yang pertama. Yang kedua, mereka yang ada di kawasan zon yang disebut tadi. Yang ada di Segamat, di Muar, di Aitam dan sebagainya. Mereka mesti rasa seolah-olah macam dipinggirkan. Betul. Iri hati. Sebab itu saya selalu ulang apa yang Mak Omad selalu sebutkan, bahawa sebarang pembangunan yang berlaku di Johor ini, terutama di selatan Johor, di bawah zon GSAZ ini, limpahan ekonominya mesti dikongsi sama oleh semua masyarakat Johor. Tidak ada mereka yang tertinggal daripada menikmati pembangunan ini, walaupun tak dalam kawasan zon. Jadi semua limpahan ekonomi mesti dinikmati sama oleh seluruh rakyat Johor, tidak kira di mana. Sebab itu terima kasih Amat Berhormat. Saya lihat pandangan kami, pandangan masyarakat Felda, kampung dan sebagainya, didengari oleh kerajaan bila Yang Berhormat telah menurunkan pelbagai peruntukan, pelbagai inisiatif untuk semua lapisan masyarakat. Saya ambil contoh misalnya Felda. Pertama, Yang Berhormat arahkan supaya selesaikan isu tanah Felda. Jadi saya fikir untuk tahun 2025 kita dah tamat dah hampir 100%. Saya ingat ada kurang 1% saja. Itu bukan kena teknikal. Yang lain dah 100% tanah Felda ini telah diberi hak milik kepada peneroka. Yang kedua, lot generasi kedua Felda. Daripada jumlah permohonan sudah 80% selesai lot generasi kedua Felda. Yang ini terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya ialah peruntukan-peruntukan yang diturunkan kepada Felda, di mana sebahagiannya dinikmati oleh JKKR, MBFM, Masjid Surau, bakul makanan dan sebagainya. Sehingga kan ada orang tanya, kenapa Yang Berhormat begitu beri sangat perhatian pada Felda? Saya kata Felda antara sebahagian yang mungkin tidak ada dalam zon GSAZ itu. Dan kepada masyarakat Felda, saya fikir anda semua jangan lupa apa yang diungkapkan oleh Menteri Besar semasa bersama dengan Felda Johor waktu Hari Peneroka tahun lalu. Bila Yang Berhormat sebutkan bahawa Felda adalah anak emas kerajaan Johor. Saya jadi saksi waktu itu. Saya saksi tu. So saya harap masyarakat Felda tidak lupa kenyataan itu. Tetapi jangan pula orang lain rasa iri hati. Bagi orang asli pula, Yang Berhormat dah tekankan bahawa orang asli pun jangan tertinggal daripada mengecapi pembangunan negeri Johor. Dan saya nak nyatakan Rina di sini bahawa Johor, saya ingat satu-satunya negeri yang telah meluluskan untuk kita beri allowance kepada batin. Mantap. Sebelum ini, batin-batin hanya menerima peruntukan daripada kerajaan pusat. Tetapi saya beritahu Yang Berhormat, saya kata Yang Berhormat, kita harus bertanggungjawab, rasa bertanggungjawab apabila kita mengarahkan, kita minta batin-batin bantu uruskan kampung-kampung orang asli. Tapi kerajaan negeri tak pernah pun beri allowance. Alhamdulillah Yang Berhormat faham dan dengar keluhan ataupun permintaan suara daripada batin-batin ini, dan akhirnya batin kita berikan allowance. Dan hari ini allowance batin sama dengan allowance ketua kampung. Setuju. Waktu kat Keluang tu saya pun ada juga. Ini jadi saksi semua perkara. Saya semua ada di mana-mana tu. Okey tu. Memang jawapan tu cukup bernas kita dengarkan, memberikan sedikit informatif dan juga relevan lah. Ini baru satu soalan tu.
ada lagi tu bersusun ni. Kita pun tak sabar nak tengokkan Datuk berkenaan dengan bantuan kasih Johor tu. Ini satu orang kata program cukup menarik lah kita kongsikan bersama. Sedia maklum bantuan ini adalah inisiatif Kerajaan Negeri Johor. Pastinya menerusi Belanjawan 2026, Bangsa Johor Sejahtera yang merangkumi 29 inisiatif khusus dan komitmen kepimpinan yang dipacu oleh Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz bin Ghazi, yang mana juga bertujuan memastikan hasil negeri ini dikembalikan kepada rakyat secara adil dan menyeluruh. Jadi Yang Berhormat Dato', objektif utama Bantuan Kasih Johor dan sejauh mana ia benar-benar sampai ke golongan sasar? Bantuan Kasih Johor ini ialah bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Johor kepada rakyat Johor untuk menangani kos sara hidup rakyat. Jadi Yang Berhormat dah sebutkan dulu, sebarang limpahan ekonomi yang masuk ke Johor ini mesti dikongsi sama kepada rakyat Johor keseluruhan. Dan bagi portfolio saya, pertanian dan sasani, ada beberapa kumpulan yang menerima, antaranya petani, peternak, nelayan, peneroka, felda, ketua kampung, ketua isi rumah, orang asli, kemas dan sebagainya. Dan saya suka bila Din sebut tentang Bantuan Kasih Johor ini, saya percaya yang menerimanya gembira. Yalah. Tetapi pihak yang tak menerima ni, dia ada sedikit rasa terpinggir. Dan hinggalah keluar beberapa kenyataan, contohnya dia kata ini kerajaan pilih kasih, ketua kampung pilih kroni, wakil rakyat pilih hanya orang dia. Sebenarnya kenyataan tak betul. Saya selalu ulang, tapi masih juga masyarakat tidak menerima. Sebenarnya Bantuan Kasih Johor ini ialah bantuan yang kerajaan turunkan kepada rakyat mengikut kategori yang kerajaan perolehi nama-nama ini daripada jabatan berkenaan. Contoh, petani-petani yang menerima ini ialah mereka yang berdaftar di Jabatan Pertanian Negeri. Jadi saya harap supaya mereka yang masih belum menerima Bantuan Kasih Johor dan dia rasa dia layak. Saya warga emas, saya layak. Saya pesakit kronik, saya layak. Anak saya, anak yatim, layak. Kalau mereka rasa mereka layak, saya harap berjumpa dengan jabatan berkenaan, dapatkan maklumat bagaimana nak mendaftar. Mungkin tidak tersenarai dalam Bantuan Kasih Johor fasa 2 dan 3. InsyaAllah, Yang Berhormat sebutkan bahawa ada lagi fasa lain. Bantuan Kasih Johor ini bukan bantuan one off begitu saja. Yang Berhormat kata selagi Johor mempunyai pendapatan ataupun mempunyai ekonomi yang mengizinkan, selagi itu kita akan bantu rakyat melalui Bantuan Kasih Johor. Okey, Datuk, kalau kita lihat di sini dengan ada Bantuan Kasih Johor ni, ada juga yang mengatakanlah dekat media sosial, bertaburan jugalah gosip-gosip ke tak tahu betul ke tak kan. Ada tak mekanisme pemantauan yang mana katanya ada ketirisan tentang BKJ ni? Betul ke macam mana? Saya sebut tadi, mereka yang rasa dia layak untuk dapat tetapi tak dapat. Contoh warga emas, dia tak dapat. Dia kena pergi Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk daftar atau tanya kenapa tak dapat. Tetapi kalau mereka yang tidak dalam senarai, saya ambil contoh, saya sebut contoh, Yang Berhormat mesti dengar benda ni. Kan? Saya ambil contoh, pengawal keselamatan. Yang dapat ialah pengawal keselamatan sekolah. Tetapi pengawal keselamatan di pejabat-jabat jabatan kerajaan, dia tak dapat. Yang ini sebenarnya sedang dalam pemerhatian kerajaan. InsyaAllah bukan pengawal keselamatan saja, tetapi semua pihak yang sebelum ini tidak tersenarai, InsyaAllah dalam senarai kita, kita selalu bincang dalam mesyuarat ESCO. Dan kalau boleh, Yang Berhormat sebutkan, kalau boleh semua rakyat Johor yang layak kita nak beri. Cuma memanglah peringkat awal ni mesti ada yang tertinggal. InsyaAllah. Sebab itu kita terbuka pada pandangan masyarakat, pandangan. Cuma yang penting saya janganlah kita condemn benda yang baik. Beri pandangan yang membina supaya insya-Allah kita fikirkan. Idea bonus pun boleh juga tu. Ya, kita lalukan. Okey Tok, kita dah tadi dah bersama untuk Bantuan Kasih Johor Ini untuk Jualan Kasih Johor pula tu. Jadi difahamkan Jualan Kasih Johor diteruskan tahun ini dan sebanyak 56 don yang mana turut menyediakan kombo kasih. Ayam, telur, minyak serta jualan ikan dan sayur segar. Jadi setakat ni Datuk, bagaimana sambutan rakyat terhadap program ni? Jadi sebelum itu saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat kerana
dia bermula tahun 2023 dengan hanya peruntukan lebih kurang 800,000 yang dibuat di 62 lokasi kita buat. Dan untuk tahun berikutnya kita bentang pada Yang Amat, kita minta tambahlah. Tambah 1 juta ke 2 juta. Tapi saya terkejut bila dalam pembentangan belanjawan di 2024 Yang Amat sebut bahawa jualan kasih Johor diteruskan untuk tahun 2024 dengan nilai 56 juta. Oh, banyaknya. Bila saya bincang dengan jabatan, dia tanya Yang Amat Berhormat, rupanya kita dapat daripada feedback masyarakat. Rakyat sebut bahawa kalau betul nak bantu masyarakat, nak bantu orang kampung dalam menangani kos sara hidup, janganlah buat sesekali. Jadi buatlah selalu. Maka Yang Amat umumkan 56 juta ini untuk dibuat di 322 lokasi. Iaitu setiap DUN kena buat waktu Hari Raya, waktu Deepavali, waktu Tahun Baru Cina. Dan ia memberi manfaat kepada, saya ingat, dekat 1 juta orang rakyat Johor. Dan dia tak berhenti begitu. Tahun 2025, tahun lepas, Yang Amat umumkan sekali lagi 6.6 juta. Yang ini di 310 lokasi. 6.6 juta. Dan bila sampai ke ujung tahun, saya ingat bulan 9 ke bulan 10, Yang Amat kata tak cukup untuk itu. Saya nak jualan kasih Johor ini dibuat setiap bulan. Maka cakap Yang Amat tak cukup bajet. Jadi ujung tahun tu Yang Amat tambah lagi lebih kurang 12 juta. Tambah 2 juta. Dibuat setiap bulan jualan kasih Johor. Jadi sebab itu saya kata rakyat Johor, kalau ada perkara yang kita rasa perlu penambahbaikan, jangan komplain, jangan condemn, tetapi beri pandangan. Ni bukti. Daripada 800,000 sekarang sudah pada 18 juta untuk tahun 2025, iaitu 6 juta peringkat awal tambah 12 juta. Dan untuk tahun 2026 ini, untuk fasa pertama daripada Februari hingga ke Jun, Yang Amat telah umumkan peruntukan lebih kurang 15 juta. Februari hingga Jun, 5 ke 6 bulan ni 15 juta. Sambutan cukup menggalakkan itu. Di mana kita minta Fama buat setiap bulan dan setiap satu lokasi mesti ada potongan harga atau subsidi atau dipanggil tampungan harga lebih kurang 40 ke 50 ribu setiap satu. Yang ini orang tanya macam mana boleh jual harga murah? Tampungan ini yang bantu, iaitu ayam misalnya kita akan potong RM5 setiap kilogram mengikut harga pasaran. Kalau harga pasaran hari ini RM9, tolak RM5, so RM4. Begitu juga barang-barang lain. Dan yang paling istimewa yang kita hidangkan kepada rakyat untuk Jalan Kasih Johor ini ialah jualan set combo. Yang ini memang orang tunggulah. Iaitu ayam seekor, minyak masak 2 liter, telur ayam 1 papan, cuma dengan harga RM15. Program ni pun saya ada juga tu. Saya ada juga. Ada. Saya ada tu sebab saya menyaksikan sendiri tu. Yang mana baru-baru ni juga saya terlibat dekat Fedati Anda tu. YB Exco kita yang Muhammad Datuk Haji Mat Jafiq Mat Syukur. Sawan 6.30 pagi rakyat beratur tu. Punya panjang tu dah dapatkan RM15 combo tu. Bila tanya diorang sampai menangis menitik mata tu. Tengok diorang punya susah payah dah dapatkan nak beratur. Jualan Kasih Johor ni peringkat awalnya kita jalankan antara pukul 7.30 pagi sehingga pukul 11. 7.30, 6.30 pun dah ada tu. 6.30 dah ada. Ada tu. Pukul 9 dah habis. Betul tu. Macam dia tak tahu? Dia tahu betul lah dah tengok kan. Okey tu. Kalau kita tahu tentang Jalan Kasih Johor ni yang mana memang mendapat sambutan di kalangan rakyat kita lah. Adakah pembekal terdiri daripada usahawan tempatan Johor ni? Yang ini menarik Jalan Kasih Johor ni. Selain daripada kita beri manfaat kepada pengguna, kita juga memberi manfaat, kita bantu usahawan-usahawan tempatan. Semua pelbagai farma telah diminta untuk utamakan usahawan tempatan untuk berniaga pada hari berkenaan. Tapi saya tak kata semua usahawan mampu untuk menyediakan dengan jumlah yang besar. Contohnya ayam. Setiap satu lokasi perusahawan kena sediakan antara 1,000 ke 2,000 ekor. Ada usahawan kecil yang tak mampu, kita bawa dari luar. Tapi
keutamaan adalah usahawan tempatan. Sebab itu program ini selain daripada bagi manfaat kepada pengunjung atau pengguna, dia juga memberi manfaat kepada usahawan-usahawan fama. Ya. Okey. Kalau kita lihat kat sini tu, program ni akan terus diperluaskan ke lebih banyak don luar bandar ke macam mana tu Datuk? Setakat ini dah berjalan, dah okey dah. Di mana setiap don akan jalankan satu jualan kasih setiap bulan. Maknanya setiap bulan ada 56 kawasan. Ya. Dan kita masih lagi dapat maklum balas daripada rakyat. Dia kata tak cukup satu don. Contoh kalau don yang besar, kan buat di satu lokasi lain tak dapat datang. Ya. So ini pun insya-Allah saya fikir yang maklumat mendengar suara ini, dan mana tahu kita doa sama-sama, insya-Allah kita tambahkan lagi. Insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey tu. Dalam waktu juga ada soalan panas tu sebenarnya untuk Jalan Kasih Johor ni. Ada pihak kata harga masih belum cukup rendah. Apa respon Datuk sendiri? Yang ini pun kadang-kadang saya dengar. Dia kata harga tak seperti yang mereka jangkakan. Saya tak pasti kebenarannya, tetapi kalau ikut jualan set combo ini sudah cukup murah. RM15 ayam seekor, minyak masak 2 liter, telur ayam tuapan dah cukup. Tetapi kemarin pun saya ada pergi satu kawasan jualan kasih yang dia kata ikan agak mahal. Bukan mahal lah, maknanya tak nampak pengurangan harga. Saya akan bincang dengan pelbagai farma untuk lihat semula harga ini. Ayam saya ingat okey. Cuma ikan ni kita sukar untuk kawal kerana dia ada banyak jenis ikan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan tengok yang itu. Baik. Okey, pastinya program ini bertujuan tu untuk membantu rakyat mendapatkan barang keperluan yang berkualiti dan segar pada harga yang lebih murah. Okey tu, kita dah masuk untuk segmen seterusnya. Ini berkenaan dengan pencapaian pertanian Johor ni tu. Hasilnya di pasar, dekat meja makan, tak mungkin tak semua tahu usaha besar yang berlaku di belakang tabir. Jadi daripada pekebun kecil hingga ke ladang moden, sektor ini sebenarnya bergerak laju dan ada hala tuju yang jelas. Jadi sebelum kita sentuh angka statistik yang mana saya nak Datuk kongsikan dululah gambaran keseluruhan. Bagaimana Datuk melihat pencapaian pertanian dekat Johor setakat ni? Silakan. Saya nak ucap terima kasih terlebih dulu kepada warga petani peternak layan Johor. Kalau ikut rekod yang disampaikan oleh DOSEM, Johor menjadi negeri kehadapan sebagai peneraju kepada sektor pertanian negara. Tahniah. Dan saya fikir pencapaian ini kerana usaha gigih para petani peternak layan. Dan pelbagai perkara yang kita sama-sama usahakan, baik di peringkat jabatan, termasuk juga pemain utama. Dan untuk itu saya apa yang saya sebut tentang mengungguli ataupun kehadapan dari sudut pertanian ini, saya nak sebutkan contoh nilai jualan Johor. Dia merupakan jualan tertinggi dalam negara, iaitu lebih kurang 27.2 bilion nilai jualan dalam negara pertanian. Kemudian ekspor pertanian Johor pula mencecah 23.96 bilion, pun tertinggi dalam negara. Dan nilai jualan industri sertani IAT pun tertinggi dalam negara, iaitu lebih kurang 348 juta. Banyak. Semua ini adalah atas kerjasama petani-petani. Sebab itu saya selalu sebut dengan pemain utama petani, peternak layan. Saya kata walaupun kita mengusahakan setengah ekar, walaupun kita mengusahakan 1 ekar ke 2 ekar, anda penyumbang kepada nilai jualan, nilai ekspor yang saya sebutkan tadi. Kalau tanpa mereka ni, saya ingat tak ada kita ni. Setuju. Setuju. Okey, adakah Johor kini berada di landasan terbaik untuk hub agro makanan utama negara, Datuk? Ya, saya sebut tadi kita berada kehadapan berbanding negeri lain. Ya. Dan saya selalu bincang dengan jabatan apa lagi yang perlu kita lakukan untuk pastikan pertama kita kekal berada di tempat nombor 1 dalam negara. Yang keduanya nak pastikan
petani ini tidak tertinggal. Sebab itu Jabatan Pertanian menyusun beberapa program kursus-kursus yang kita adakan secara percuma setiap bulan. Jadi saya harap petani-petani akan dapatkan maklumat-maklumat ini. Dan Yang Berhormat telah umumkan dalam Belanjawan 2006 yang lalu, peruntukan lebih kurang 48.24 juta melibatkan 25 inisiatif kepada portfolio ini. Dan antara yang menjadi tumpuan kita ialah nak mengajak petani nelayan supaya jangan tertinggal juga dari segi teknologi. Kerana dalam dunia hari ini kalau kita tertinggal tidak mengikuti perkembangan teknologi, saya bimbang hasil kita tidak dapat meningkat. Baik. Datuk, bagaimana Johor menarik minat generasi muda menceburi bidang pertanian moden? Yang ini yang saya sebut tadi, peranan jabatan penting. Jabatan mengadakan pelbagai kursus yang kita adakan secara percuma setiap bulan. Yang pertama. Yang kedua, kita minta jabatan mengenengahkan anak-anak muda yang telah berjaya dalam bidang pertanian. Sebab sebahagian kita masih lagi melihat pertanian ini sebagai pekerjaan yang panas dan kotor. Sebenarnya kalau kita gunakan sebaiknya teknologi, kita tak jumpa panas. Kerana saya pernah jumpa anak muda yang bekerja dalam aircon, tanam sayur dalam aircon. Saya tanya dia, awak pernah peluh tak? Tak pernah berpeluh. Tu tak cakap saya kerja dalam aircon ni, saya bukan ni. You bukan petani. Okey. Pengacara. Okey. Punya peredo dalam tu. Dia tanam sayur dalam aircon. So, saya percaya ada sebahagian anak muda yang mungkin dia berminat untuk mengerjakan sektor pertanian ni, tetapi dia tak tahan panas. Jadi kalau ada teknologi ini, saya fikir mereka pun boleh kita ketengahkan. Baik, terima kasih di atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Zahari. Okey, Datuk, kalau sebut Johor, memang tak sah, tak sebut orang kata nenas. Yang mana ialah negeri antara pengeluar nenas terbesar dan juga berkualiti di Malaysia. Segar dari ladang terus ke pasaran. Malah selain nenas, durian Johor pun, Datuk, yang mana semakin mendapat tempat dengan rasa dia unik dan premium. Jadi bila kita bercakap tentang promosi hasil pertanian negeri ni, sebenarnya kita sedang bercakap tentang jenama Johor tu sendiri yang semakin dikenali dan dibanggakan. Johor memang terkenal dengan durian dan nenas. Apakah strategi promosi ke peringkat ekspor daripada pihak Datuk? Sebab itu baru-baru ini Yang Berhormat mencetuskan idea supaya kami bincang bagaimana kita nak jadikan nenas dan durian ini dikenali orang, itulah buah Johor. Kita pengeluar terbanyak tapi orang sebut daerah lain. Yalah. Kita pengeluar terbanyak tapi tak ramai orang tahu. Jadi sebab itu seriusnya harapan Yang Berhormat bila dia umumkan dalam belanjawan tempoh hari peruntukan lebih kurang RM1 juta untuk mempromosi durian dan nenas Johor. Jadi kami bincang di peringkat jabatan, kita ada dua perkara yang kita bincang untuk penjenamaan. Pertama, kita minta supaya kita promosikan durian Musang King misalnya, dan nenas MD2 misalnya. Kita promosikan sehingga orang dekat mana pun makan, dia akan kata, oh ini nenas Johor. Dia makan durian, oh Johor pengeluar durian. Itu kita nak sampai ke itu sekali penjenamaan yang pertama. Yang kedua, penjenamaan yang kedua yang kita nak lakukan ialah bila orang makan durian, dia tengok pada pangsa itu dia tahu, ataupun bentuk durian itu dia tahu. Oh ini durian Johor dan kita ada labelkan durian ni daerah mana. Contoh durian ni daerah Segamat. Musang King. Dia makan nenas, oh ini nenas MD2. Oh ini nenas daripada Pontian. So penjenamaan ini pun penting supaya bukan saja dia dapat menikmati kelazatan durian dan nenas, tapi dia tahu ini datang daripada daerah mana. Jadi dua perkara penjenamaan ini sedang kita lakukan. InsyaAllah saya harap kita dapat laksanakan supaya nanti orang akan sebutlah durian kita makan ni, oh paling banyak Johor. Nanti makan nenas, nenas ni Johor. Kita nak promosi gitu. Mantap Datuk, kan nanti bawa lah sikit. InsyaAllah. Okey tu, kalau ditanyaan keunikan nenas Johor berbanding dengan nenas dekat negeri lain ni, apa dia punya
beza unik dia tu? Yang saya difahamkan ialah rasanya Rasa dia. lebih manis daripada tempat lain. Bawa lah dulu baru tahu tu Itulah. Okey. Kalau tadi dah tahu uniknya nanas kan, adakah petani kecil turut menikmati manfaat daripada promosi ni? Kita semasa penyelarasan dibuat oleh pihak jabatan, mereka mengumpulkan seberapa ramai pengusaha nenas dan durian, sama ada oleh syarikat besar maupun peladang-peladang kecil. Yang ini sedang kita lakukan. Jadi sebab saya percaya durian yang sedap ini bukan hanya diusahakan di ladang-ladang besar sahaja, tetapi ada juga ladang kecil yang pun menghasilkan durian yang sedap. InsyaAllah peniaga kecil ataupun ladang kecil tak ketinggalan untuk penjenaman ini. Baik. Okey, Johor kini bukan sekadar terkenal dengan hasil pertanian seperti nanas dan durian itu Yang mana kita ni sedang bergerak proaktif dalam memastikan keterjaminan bekalan makanan untuk rakyat melalui pelbagai inisiatif termasuk pelaksanaan 20 projek berimpak tinggi bernilai 23.4 juta ringgit untuk menyokong agenda makanan Johor, usaha memperkukuh pertanian moden, industri asas tani, pengeluaran tenusu dan pengurusan sumber makanan terus diperkasakan. Malah kalau ditanya tentang projek Jemaluang Dairy Valley iaitu JDV di Mersing tu, yang turut tular dekat media sosial, dijangka menaikkan pengeluaran susu segar tempatan secara mendadak, mengurangkan kebergantungan import dan juga membuka peluang pekerjaan serta pembangunan agro pelancongan, yang mana satu langkah penting lah tu untuk apa orang kata tu mendapatkan keselamatan makanan Johor dan negara. Boleh tak Datuk jelaskan peranan JDV itu sendiri? Jemaluang Dairy Valley ini adalah usaha kerajaan untuk menjadikan Johor sebagai pengeluar utama susu segar dalam negara. Untuk makluman DJ Rin, sekarang ini Johor mengeluarkan lebih kurang 7 juta liter susu setahun. Dan Jemaluang Dairy Valley ini merupakan satu projek yang nanti akan juga menghasilkan antara 6 ke 7 juta liter susu setahun menjelang 2027 hingga 2030. Menjadikan jumlah keseluruhan pengeluaran susu dijangka 14 juta liter setahun. Dan projek Jemaluang Dairy Valley ini bermula tahun 2022 atas usaha syarikat swasta atau syarikat Jemaluang Dairy Valley Sdn Bhd, kerajaan negeri dan juga melalui kerajaan persekutuan atau ECRDC, di mana jumlah pelaburan lebih kurang dekat 200 juta. ECRDC melabur dari sudut pembangunan infra termasuk kandangnya, ladang dan sebagainya. Dan lain-lain diteruskan oleh syarikat Jemaluang Dairy Valley Sdn Bhd. Jadi saya percaya kalau ia boleh diteruskan, insya-Allah hasrat kita untuk menjadi pengeluar susu segar terbesar dalam negara tercapai. Susu lembu ini baru mula mengeluarkan susu, lebih kurang antara 40 ke 50 ekor yang baru menghasilkan susu daripada 1000 ekor. Belum lagi semua, insya-Allah menjelang bulan Mac dan April ini semua 1000 ekor lembu akan menghasilkan susu. Okey, mantap tu atas jawapan dia tu Okey, kalau kita bercakap tentang keterjaminan makanan Johor, pastinya projek Jemaluang Dairy Valley iaitu JDV, sektor perikanan dan aquaculture yang mana juga memberikan peranan besar untuk kejayaan negeri Johor. Okey tu, kita dah semakin hampir ke soalan yang terakhir, iaitu Datuk Zari merupakan antara yang paling sulung daripada 10 orang ESCO yang berada di bawah kepimpinan kerajaan negeri Johor, yang mana kalaulah diarahkan oleh orang muda macam apa Yang Berhormat Datuk Hafiz kita ni kan, Datuk sebagai yang paling besar ni, paling tua ni, apa you punya respon? Apa yang you rasakan macam Rin, soalan ni macam lari tajuk. tak. Tadi soalan-soalan berkenaan dengan pertanian, luar bandar, portfolio saya. Tiba-tiba soalan-soalan sensitif ni, saya macam susah nak jawab lah. You all, ni tapis ke tak tapis ni? Tok, kita minta Tok jawab soalan ni boleh Tok dengan ikhlasnya Tok. Saya rasa, saya kira daripada Tak apa, saya cuba jawab dari hati. Saya kenal Yang Berhormat ni agak lama. Sejak beliau bertugas sebagai susah politik kepada Datuk Seri Hishamuddin, Menteri Pertahanan ketika itu. Kemudian
Masa itu pun dah nampak sebenarnya kepimpinan beliau dalam menerajui ataupun bersama dengan Datuk Seri Syamuddin. Walaupun dalam membangkang, Yang Amat Berhormat sebenarnya dah tunjuk dah ketegasan dan keberaniannya. Saya ingat satu ketika bila Yang Amat Berhormat cuba dirujuk oleh adun kerajaan masa itu ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan. Tapi menunjukkan ketegasan, keberanian dan pendirian beliau, dia datang berhujah dalam Dewan. Saya ingat pengalaman, MB pun masih ingat, dengan buku-buku, dengan Al-Quran, dengan kamus Dewan dia bawa untuk menjelaskan fakta-fakta daripada apa yang diucapkan dalam Dewan. Dan akhirnya beliau terlepas. Sebab itu bila dilantik atau diamanahkan memegang tanggungjawab sebagai Menteri Besar, walaupun peringkat awal ada ramai orang yang bertikai, tapi saya penuh yakin Datuk Hafiz boleh buat. Dan kita nampak saksikan dalam tempoh 2 tahun dia dah boleh mengubah pelbagai persepsi dan budaya kerja. Memang ada segelintir masyarakat melihat ketegasan itu seolah-olah menidakkan orang lain. Kalau mungkin saya tidak melihat Yang Amat Berhormat dalam kedudukannya sebagai Menteri Besar, saya pun akan terasa jarak umur kami 12 tahun. Mana mungkin orang muda nak arah-arah, nak marah-marah. Tetapi sebenarnya ada banyak perkara di sebalik itu yang beliau terapkan. Antaranya ialah disiplin kerja. Kadang-kadang bila kita tak ada disiplin, bila orang datang membawa disiplin, maka kita anggap orang ini membawa budaya yang tak baik, marah sebagainya. Sebenarnya kita belajar daripada apa yang dibawa oleh pemimpin. Dan perkara ini ada setengah pihak mungkin tak boleh terima. Itu yang dia kata MB marah dan sebagainya. Tetapi saya anggap itu budaya kerja baru yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat. Beliau kata nak dapat satu perkara yang luar biasa, mesti buat kerja yang luar biasa. Ini kerja luar biasa lah. Sebab itulah tempoh 3-4 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat sebagai Menteri Besar, kita lihat banyak kemajuan yang dia bawa. Satu perkara yang orang Johor tak boleh nafikan ialah Johor ke hadapan dalam banyak perkara. Dan saya percaya dalam negara ini semua orang tertumpu pada Johor. Pelaburan yang masuk semua tertumpu pada Johor. Kenapa? Serius kerja itu. Kalau Yang Amat Berhormat tidak menunjukkan ketegasan peringkat awal, saya percaya masih ramai lagi yang tak boleh ikut cara kerja. Setuju. Tadi dia sebut dia orang muda. Tak ramai orang boleh mengikut gerak kerja dan arahan orang muda kalau tidak ada ketegasan. Sebab itu pada saya ketegasan yang awak tunjukkan ini penting untuk semua kita bergerak sederap dengan ketegasan dan keseriusan Yang Amat Berhormat. Kalau dia tak serius, dia tak tegas, orang akan main-main. Saya taklah banyak pengalaman. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat ni tak banyak orang boleh tunjukkan. Saya sendiri rasa berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana ketegasan itu saya boleh lakukan yang terbaik untuk portfolio saya. Alhamdulillah. Tahniah Yang Amat Datuk Zahari bin Sarip. Okey, seterusnya apa mesej Yang Amat Berhormat kepada mereka ataupun kepada PBSO sendiri yang menilai kepimpinan berdasarkan nada suara, bukan hasil kerja dan juga pencapaian negeri itu sendiri? Yang Amat selalu ingatkan kepada kami, malah kepada jabatan-jabatan pun pada pentadbiran kerajaan, kena laksanakan 3T 1M. Dan saya percaya semua pegawai pentadbiran, Esko dah faham. Dan antara banyak-banyak ini, saya rasa perkara yang paling dititik beratkan adalah micromanage. Sebab Yang Amat selalu sebut, jangan hanya membaca laporan yang diberi kepada kita. Kadang-kadang laporan itu memberi sedap untuk dibaca, tetapi bukan laporan sebenar. Sebab itu kita kena turun padang untuk kita micromanage satu persatu supaya apa yang dirancang insya-Allah boleh dicapai.
InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, Datuk, kita dah semakin hampir ni penutup segmen podcast ni. Kalaulah yang amat berhormat Menteri Besar Johor dengar atau tonton podcast ini, kan, Datuk nak cakap apa kepada yang amat berhormat? Sebenarnya ada banyak nak cakap. Kalau saya karang buku, saya ingat dapat satu jilid. Tapi dalam masa yang singkat ini, satu perkara yang saya nak cakap ialah Yang Berhormat, terima kasih atas kepercayaan diberikan dan panduan kepada kami untuk laksanakan yang terbaik untuk Johor. Dan Rin, saya sendiri tak percaya sebenarnya saya boleh lakukan sebegini. Alhamdulillah. Tapi dengan kerjasama dan arahan-arahan yang diberikan, alhamdulillah pertanian Johor antara yang kehadapan dalam negara, insya-Allah. Dan saya nak doakan Yang Berhormat agar negeri Johor akan sentiasa mendapat limpah rahmat Allah, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Okey, apapun alhamdulillah selesai sudah sesi podcast Meh Dong Ajab bersama tetamu istimewa kita iaitu Yang Berhormat Datuk Zahari bin Sarip, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor. Banyak perkongsian yang cukup bermakna hari ini, bukan sahaja tentang dasar dan perancangan negeri tapi juga komitmen Datuk dalam memastikan kebajikan rakyat luar bandar terus diberikan perhatian. Jelas setiap usaha yang digerakkan bukan sekadar di atas kertas tetapi turun padang dan menyentuh denyut nadi masyarakat. Jadi sebelum menutup tirai, marilah kita ambil sedikit nasihat daripada perbincangan kita hari ini bahawa pembangunan bukan hanya tanggungjawab kerajaan semata-mata tetapi memerlukan kerjasama semua pihak bagai aur dan tebing. Rakyat perlu terus menyokong, memberi pandangan secara berhemah dan bersama-sama menjaga kemajuan yang telah pun dibina. Jika ada teguran, sampaikan dengan adab dan fakta. Jika ada kejayaan, hargailah dengan rasa syukur. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Baik, kepada anda yang menonton dan mendengar, teruskan bersama kami di podcast Meh Dengar Jap. Bukan sekadar simak santai tapi penuh informasi dan juga inspirasi. Terus ikuti kandungan kami dekat media digital Johor melalui Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube, Threads dan lain-lain. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Saya DJ Rin dan kru produksi Meh Dengar Jap yang mana dibawakan eksklusif oleh Media Digital Johor. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana terus serta bersama kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Majlis Johor. Selamat berpuasa.